Laki banyak ni naik kapal, kerja-kerja pelantar minyak. Belajar minta oil. Oil and gas. Oil and gas. Jadinya dekat situlah dia punya isu bila perempuan yang menjadi apa orang kata yang anchor dalam keluarga kan. So kalau lelaki tu jadi suru rumah, for example, membantu totally 100% ataupun at least 80% membantu aktiviti di rumah, it's okay lah. Sebab yelah kerja ni penat kan, dengan stresnya macam-macam. Lagilah kalau perempuan tu dah berpangkat, mesti ada banyak tanggungjawab. So bila dia balik rumah, dia tengok suru rumah dia tak menyumbang. Dah lah berduit tak menyumbang, lepas tu tenaga pun tak menyumbang, tak membantu. Oh memang macam awak kata tadi lah, biar awak hidup kan. Buat apa ada biar awak hidup ni dekat rumah kan. Takkan kita nak menanggung. Tapi kalau kita ada persefahaman, ada discussion, contohnya macam ni, tak apalah bang, since you punya pelajaran pun tak pun nak tinggi, gaji pun tak pun nak besar, duduklah jaga anak kat rumah, biar dia yang pergi kerja gitu kan. Tak apa dia kata, kamu tu buatlah kerja-kerja rumah, tolong apa-apa. So bayangkanlah kalau kita ni balik tiba-tiba rumah dah kemas, balik anak dah mandi, macam seorang suri rumah buat. Betapa bahagianya pasangan tu, betul. Tapi masalah ada satu lagi Kak, pandangan masyarakat ni.